Hari ni kita nak makan bagel. Kedai ni menarik sebab dia colour biru. Kau biru, aku pun biru. Kedai baru sini ni. First time datang ni. Recommended mana? Kalau nak kelas sikit lah. Bagi saya ni lah smoked salmon tu. Lagi recommend? Salt bread, cepat. Apa ni? Salt bread. Short bread dia makan apa? Kisah. Makan kosong je? Dia batik. Ini macam kosong. Boleh lah? Ini satu. Bagi saya ni satu. Ke banyak sangat? Seorang. Seorang makan. Brown butter series. Brown butter? Ni saya coklat lah. Okey. Okey, terima kasih. Ini semua eh? Terima kasih. Okey, dah dapat dah. First time makan bagel. And first time juga dengar bagel. Bagel yang aku pernah dengar, bagel yang perempuan pakai tu lagi bagel kucing tu, kucing bagel tu. Jom kita makan. Kita start dengan apa dulu? Tujuh. Ni bagel banana apa tau? Kita share, okay? For half. Bau sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Luar dia crispy, dalam dia lembut. Okay. Next kita try punya salmon. Oh yo. Cheese jalapeno. Ni apa? Rocket. Oh yo. Oi, bau dia very nice. Bismillah. Okay, boleh tahan. Pedas juga lah dia punya jalapeno. Okay, last one. Ini salt bread. Katanya ada buttery flavor. Rasa sedap. Buttery. Biasa kosong sikit lah. For me, I need something manis. Much better. Overall rasa sedap, tapi agak memenatkan disebabkan tak kena kunyah. Kunyah dia ambil masa sikit. So bagel dia agak dense. I'm not sure sebab ni first time makan, so tak tahu memang itu normal macam tu ke. So tak tahu. Habis lah. Kau ni pun sampai ke situ makan